So dia tak pernah try lagi minum sebab harga dia agak mahal. Dekat Ion ni pun harga dia RM14 lah lebih kurang. So inilah guys kedai dia guys, Tea Garden. And dia letak ni ayam guys. Ayam macam lebih ayam macam ayam mango guys. Sebab dia ada rasa pedas-pedas masam manis dia. Assalamualaikum guys and welcome back guys. So guys, hari ni kami berdua nak buat second vlog untuk 2026 guys. So hari ni kita tak ada proper plan. Tapi ni kita dekat Ion Mall Kota Baru. So yeah, why not kita buat vlog. Kalau korang nak tahu kita bertiga buat apa hari ni, make sure korang tengok video ni sampai habis. Betul tak Adi? Make sure korang tengok video ni sampai habis, betul tak? Betul tak? Yeay. So guys, korang tengoklah guys. Lately ni guys, the Hadif, saya ingat Hadif. Mami semua tinggal kita berdua kan. Tengok. Last kali sesat lah kita nak cari Mami balik. So mana Mami ni guys? Biasanya dia dekat kids. Tengok manja umur. Nampak pun Mami dik. So tu Mami guys. Hey. So guys, minggu depan kita ada plan nak pergi ke KL and nak pergi Genting juga dengan geng-geng dia. So Mami kata kita kena beli baju untuk baby Hadif. Beli baju je baby Hadif ke? Beli baju je untuk Hadif. Beli baju je untuk Hadif. Baba. So guys, alhamdulillah lebih kurang 2 jam guys. Dia letak Hadif dekat ni, dekat dia punya apa ni, depan perut ni. And ni baru dia nak turun duduk dalam stroller guys. Harap-harap tidurlah cepat budak ni, okey? Dia nak beli ni. So guys, info dia tengah kena scam guys. Scammer dia yang ni. Yang tolong scamnya yang ni. Sukalah guys dua orang ni guys. So guys, alhamdulillah kita dah settle dah beli baju untuk baby Hadif. Nak pergi Genting nanti. Mami dia nak matching ke baby dengan dia guys. Dia kata ayah dia kena make sure outfit tu sama dengan anak nanti. So kita orang sebenarnya plan nak makan dekat ni guys, tombol ni. Sebab masa kita orang mari tadi, tombol ni tak ramai pun orang, tak beratur pun lah. Tapi petang ni sebelum kita balik ni, tiba-tiba ramai pula guys. Biasalah tombol ni dia baru buka dekat Kelantan. Dia kira macam first dia punya dikira macam dia punya first outlet lah guys dekat Kelantan. So that's why lah sentiasa ramai. Tapi itulah guys, sebelum kita keluar daripada Ion ni, jom kita pergi tengok susu yang best dekat Ion yang ada promosi guys. Jom ikut deh. So guys, hari tu masa dekat gym dia ada nampak satu member dia ni, dia minum satu smoothie tu guys. Nama brand dia Rockby. So dia tak pernah try lagi minum sebab harga dia agak mahal. Dekat Ion ni pun harga dia RM14 lah lebih kurang. So hari ni dia ingat dia nak try beli satu, nak cuba minum guys. Dia ada 3 flavor. Coklat, banana, vanilla and last kali ada strawberry. Dia bukan 3 flavor tapi dia ada 5 flavor guys. Ada Dutch chocolate, coklat honeycomb, banana honey, vanilla waffle and strawberry smoothie guys. So antara 5 ni dia rasa hari ni dia nak try Dutch chocolate guys. So kalau ada viewer dia yang tengok vlog ni, kalau korang pernah cuba brand Rockby ni, boleh tak share dengan dia pengalaman korang, flavor mana yang paling best. Sebab harga dia RM14 satu botol untuk 30 gram protein. Agak tinggi, agak mahal lah bagi dia. Tapi ya, kalau tak cuba tak tahu. So hari ni dia ingat dia nak try Dutch chocolate. Jom, let's go. So guys, kalau korang nak tahu dalam Rockby smoothie ni, dia ada 30 gram protein. Itu yang tinggi sebenarnya guys. Tapi dia punya gula pun agak tinggi. Sekarang dah pukul 4 petang dah. Ni kami lapar dah guys. Memang lapar-lapar sangat.
Sebab tadi plan nak pakai tombol dekat Ion tak boleh sebab ramai sangat, tak sanggup nak beratur. Lepas tu kita orang pun masuk kereta, search dekat TikTok, and jumpalah satu kedai makan yang best dekat Kota Baru. Nama kedai dia Tea Garden. So inilah guys kedai dia guys, Tea Garden. Jom kita masuk sekarang. So ni Mami dan juga Hadi. So jom guys kita duduk dulu, order sekarang. Dekat Tea Garden ni dia sebenarnya korang boleh order dengan dua cara, which is korang dia ada sediakan button. So korang tekan button tu nanti dia punya waiter mari, ataupun nak senang lagi korang just scan je menu dekat dia punya table ni and order guys. Dia recommend lah kalau korang scan, order dekat phone korang sendiri macam dia buat tadi. Sebab benda tu lebih senang. Lepas tu taklah susah-susah waiter tu mari ambil order. Bagi dia lebih praktikal lah kalau korang scan menu and order je dekat korang punya phone guys. Macam ni sampai 5 minit pun guys, kita punya drinks dah sampai dah. So ya guys, sambil-sambil kita tunggu makanan kita sampai, dan nak share dengan korang layan dulu B-roll kedai ni guys. Let's go. So guys, kita orang lapar ni, tengok tiba-tiba budak ni bangun pula. Daddy dengan Mami baru plan kalau awak tidur lama sikit boleh kita akan makan dengan Lena tau. Tapi awak bangun pula dah. Bangun pula dah. Sebab antara sebab dia rasa dia nak start betul-betul vlog balik. Dia nak rekod lah semua memori ni, dia nak letak dekat YouTube guys. Tak lah benda tu ada. Yes, memori ni kadang-kadang memang kita simpan dalam hati ataupun kita simpan dalam kepala, tapi itulah why not kita buat video and post dekat YouTube. So macam hari ni dah 7 bulan habis ni. Nanti kot-kot dia dah umur 10 tahun ke 20 tahun ke nanti, dia boleh tengok balik di video masa kecil. So Hadif ni lah awak masa umur 7 bulan. Tengok anti-anti uncle dah lama dah follow kita punya YouTube. Adik baru je keluar. Nama nasi goreng dia ni Thai style chicken chop with egg fried rice guys. Nasi dia ni dia nasi goreng biasa, nasi goreng macam nasi goreng Cina, and dia letak ni ayam guys. Ayam macam bukan ayam macam ayam mango guys. Sebab dia ada rasa pedas-pedas masa manis dia. Dia makan baked herbal chicken tak? Sedap. Sedap. Macam ayam steam, macam batu letak sutera. So guys tengok ni, Mami dah makan separuh dah, baru nak bagi dia try guys. Tadi first tu dia ingatkan ni macam kulit roti canai tau. Dia ingatkan dia macam roti canai. Rupanya dia hanya plastik je guys. Maksudnya dia bekas lah untuk pakai chicken soup dalam tu. Sebenarnya yang Mami order ni boleh dikatakan signature dia orang guys. Dia ayam, lepas tu dia ada macam apa dah? Dia ada macam sup lah. Dia ada macam sup. So jom kita try. Dah ayam. And kau tengok dia steam ayam ni. Lepas tu ni ayam steam, lepas tu dia ada macam sup guys. Kalau korang boleh tengok kat kamera ni, dia macam sup kan. Sup kan. Dia chicken steam, lepas tu dia ada sup. Sedih guys. Untuk 3 layer tea dia ni, walaupun kita orang minum lewat, sebab kalau tengok betul-betul gambar tadi, ais dia tu dah cair dah guys. So ais dia tu dah, orang kata dah effect lah rasa tu. Maksudnya dia tak rasa manis lah, tapi masih sedap. Masih sedap. Teh dia rasa pure guys. Sedap serius. Kalau lah dia minum awal lagi guys, maksudnya sebelum ais tadi cair, dia rasa lagi padu ni guys. Recommend gila guys. Recommend yang ni korang kena try guys, serius. Alhamdulillah kita dah settle dah makan dekat Tea Garden ni. Macam mana Mi? Makan dekat Tea Garden hari ni? Bagi Mami pendapat Mami lah.
Coba dia, coba. Kalau tanya dia, memang dia rasa macam sedap gila. Memang puas hati lah. Makannya dia sedap. Lepas tu portion dia banyak. Apa lagi nak kata, tempat pun selesa. Order pun cepat kan tak? Pelanggan. Kita orang market, kita orang order tu sebab kita orang order dekat, kita scan kat table, tak sampai 5 minit pun kan sampai. Makannya macam air semua tu 5 minit je sampai dia rasa. Staff dia pun friendly. Staff dia friendly. Tak Lepas sombong tu gitu. manager je, dia sangat orang kata Tu lah. sangat suka dengan cara manager dia tu. Akak Azlin tadi dia tanya nama dia, dia bagi tahu nama Azlin. Dia tanya dia pasal makan ni ke apa, semua dia cerita detail. Tiga ada Kota Baru, dia recommend aku orang mari guys, serius. Sebab Kalau korang macam dia, kadang-kadang kita tak tahu nak makan gapo. Macam kita orang semua untuk tahu nak makan gapo kan. So boleh lah mari sini. Dia kita orang recommend lah. So dia nak itu saja. Mami naik ke apa? Tak ada. Hadif. Mama Hadif. Ada nak Mama ke Hadif apa? lah. Hari naik ke apa? Hari nak masak. Coba. Selamat dia guys. So guys, see you guys on the next vlog. Bye bye. Bye Adi. My ayah. Bye bye. Tutup. Adi tutup. Cepat. Tutup. Cepat. Wahoo.